kami tak pernah datang sini. Jadi kami sekarang mempelajari lebih daripada apa yang kita akan beritahu kamu. Kita semua adalah peguam, ada terima kasih Tok Batin semua dan kawan saya Pani, dia head ketua jawatan kuasa peguam untuk semua di Pahang. Kita di Pahang kan? Ada apa masalah? Ada apa masalah guaman kita pergi mana? Ya. Kempen ini untuk menolong, memberitahu kamu apa hak-hak kamu. Itu saja. Kita bukan sini untuk beri you wang atau kita bukan sini untuk dapat wang dari you. Kita nak tolong you untuk tolong sendiri. Ini bukan kita peguam, bukan sini untuk menyelesaikan semua masalah awak. Tapi kalau ada masalah, kita tahu pergi mana? Pani. Faham kan? Kalau ada masalah nak buat. Sama ada kamu nak buat protes, sama nak buat memo, sama nak pergi Putrajaya kepada Jabatan Perdana Menteri. Apa nak buat? Apa jenis nak buat, kita boleh tolong. Tapi orang asli mesti tolong sendiri. Faham tak? Kalau kamu tak tolong sendiri, kalau ada masalah, tak tolong sendiri, tak ada orang boleh tolong. Kalau ada masalah, datang peguam boleh beri nasihat. Sebenarnya kamu yang mula-mula datang ke negara ini, bukan kita. Sebenarnya hak kamu lebih daripada hak kita. Tapi kerana Perlembagaan Persekutuan kita sama rata, tapi kerana orang asli special ada pertahanan yang lebih, hak yang lebih. Hak beragama. Nak tak? Betul tak? Hak beragama. You boleh memilih apa agama yang kamu nak. Okey? Kalau setuju, tepuklah. Wah, setuju. Bukan tepuk untuk saya, tepuk untuk hak kamu. Ada hak untuk mengundi. Ya. Berapa kali adu? Siapa adu di sini? Siapa adu di sini? Wan Rosti. Berapa kali dia datang? Berapa kali you beritahu masalah you? Berapa kali masalah itu diselesaikan? Berapa kali? Tak datang. Berapa kali tak pergi jumpa adun? Semua kampung. 8 pusat bantuan guaman oleh Majlis Peguam beri bantuan guaman percuma. Ya, orang asli pasti dapat bantuan percuma. Kalau ada masalah, you tak jumpa dia, mereka tak tahu masalah, betul tak? Jadi kalau ada masalah, mesti suarakan masalah. Mesti jumpa orang, mesti jumpa peguam. Ini masalah saya, tolong saya. Adun tak jumpa saya, boleh kita jumpa adun tak? Bukan, jangan tunggu adun datang. Kita pergi jumpa adun di pejabat adun. Kenapa kita tunggu adun datang? Tujuan saya datang sini adalah untuk memberi penerangan, ya, memberi penerangan tentang deklarasi hak orang asal antarabangsa ataupun kita lebih kenali sekarang ni sebagai UNDRIP, ya, di mana tujuan kami di COAC adalah ingin membantu memberi sedikit asas pendidikan kepada orang asli tentang deklarasi ini, yang mana ini adalah salah satu bahagian di dalam hak asasi manusia. Jadi ini khas untuk orang asli yang di mana ia diterima oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi saya rasa memang patut orang asli tahu selain Akta 134 dan perlembagaan. Jadi saya sangat beruntung hari ini sebab ini kali pertama saya datang di kampung. Ini kali pertama saya datang di kampung Betau, Pahang, ya. Dan program yang dianjurkan oleh Bah Kaunsil ini memberi satu inisiatif kepada saya untuk berkongsi kepada masyarakat orang asli di sini tentang apa yang saya tahu dan apa yang boleh saya kongsikan dengan mereka. Sekurang-kurangnya tidak banyak, sikit mereka boleh faham apa itu UNDRIP dan anak-anak mereka akan boleh membaca, boleh menerangkan sedikit kepada mak ayah mereka lah. Dan selain itu saya juga ingin memberi sepenuh sokongan saya kepada program yang dianjurkan oleh Bah Kaunsil ini. Saya dapati pertama saya masuk, jalan adalah sangat teruk di sini. Sepatutnya pihak-pihak kerajaan, ya, harus membantu mereka.
walaupun ada jalan ataupun ada aktiviti balak di luar, tetapi tak sepatutnya masyarakat di sini tidak mendapat kemudahan asas. Jalan adalah sangat penting kepada mereka untuk mereka berhubung dengan dunia luar, ya. Apatah lagi dari segi mereka susah untuk mendapat khidmat kesihatan, ya. Di mana tadi saya dapat tahu daripada seorang ibu yang baru melahirkan anak belum pun sebulan, anak dia dilahirkan di rumah kerana mereka tidak dapat bawa isteri itu keluar. Bayangkan kita hampir datang sini 2 jam dengan jalan yang tidak berapa bagus. Kalau hujan, jalan yang teruk macam itu, kita dapat bayangkan macam mana mereka tersekat dengan dunia luar, langsung tidak boleh keluar. Jadi macam mana bagi ibu-ibu mengandung, apatah lagi budak-budak sekolah. Kalau saya dengar tadi, kanak-kanak kata mereka terpaksa keluar dengan menggunakan terak. Kalau kami di negeri lain, kami keluar ke sekolah dengan menaiki van ataupun bus. Jadi itu kemudahan yang sangat selesa. Bagaimana dengan orang kat sini? Mereka terpaksa naik terak padat untuk pergi ke sekolah. Kita boleh bayangkan kemudahan yang mereka terima tidak tidak setimpal, ya, tidak seimbang dengan pembangunan masyarakat lain. Dan saya yakin kalau dikatakan satu Malaysia, ini bukan satu Malaysia dinamakan, ya. Dan mereka mana-mana pihak yang wajib harus mengambil tindakan. Program perlembagaanku yang dijalankan oleh Majlis Peguam ini cukup bagus. Saya lihat sambutan yang diterima daripada kalangan orang asli di Pahang ini cukup memuaskan, cukup bagus. Yang lebih memuaskan adalah bahawa semua kebanyakan orang-orang asli yang hadir untuk program ini adalah anak-anak muda. Jadi ini menunjukkan suatu tahap pemahaman anak-anak muda dan mereka ingin mengetahui lebih mengenai hak-hak mereka di bawah perlembagaan persekutuan yang sedia ada. Jadi saya percayalah, saya dah bincang dengan Edmund Bond dan saya percaya ini bukanlah kali pertama dan kali terakhir Majlis Peguam akan mengadakan program ini di kawasan ini dan juga di kawasan lain, di perkampungan lain orang asli. Cuma saya nak menekankanlah, kita tidak boleh masuk ke setiap satu kampung orang asli dan memberi beberapa taklimat dan mengharapkan orang asli akan sedia memahami. Apa yang perlu ialah untuk kita sering hadir dan memantau keadaan dan memahami dan juga mengetahui sejauh manakah mereka dapat manfaat daripada program-program yang telah dilakukan. Daripada apa yang kita cerita tadi daripada kebanyakan orang asli ini, kita juga mendapat tahu bahawa adun-adun dan juga wakil-wakil rakyat yang dipilih juga perlulah meningkatkan tugas mereka untuk melayani segala rungutan orang asli ini. Saya rasa sekiranya orang asli ini lebih memahami hak-hak mereka di perlembagaan, di dalam perlembagaan persekutuan, maka mereka ini bolehlah berbincang dengan lebih wajarnya dan lebih sempurna dengan pihak berkuasa lah. Saya begitu puas hati dengan apa yang berlaku di sini dan saya harap perkara ini akan diteruskan oleh Majlis Peguam. Saya telah menganjurkan aktiviti di Kampung Bertang Lama di sini khusus untuk memperkasakanlah orang-orang asli tentang hak mereka di bawah perlembagaan. Saya perhatikan bila saya masuk daripada Raub tadi bahawa jalan dia masih tidak berapa bagus, ya, dan saya tengok walaupun rumah mereka cantik tetapi nampaknya tidak ada bekalan seperti air dengan elektrik. Dan saya perhatikan walaupun 50 lebih tahun kita sudah merdeka, saya tengok budak-budak di sini ramai yang tidak faham bahasa Malaysia, apalagi tidak tahu tentang tulis dengan membaca. Dan saya ni sungguh terkejutlah yang ini masih berlaku, ya, selepas begitu lama kita merdeka. Dan saya haraplah kerajaan dapat membuat sesuatu tentang hal ini.